Kononnya, long COVID ni tak wujud pun katanya. Ia hanyalah permainan ataupun propaganda doktor-doktor dan hospital nak paksa orang ambil vaksin. Betul ke? Sebenarnya long COVID ni wujud ataupun tidak? Apa komen doktor pakar paru-paru sendiri? Long COVID ni sebenarnya wujudnya. Apakah long COVID tu? Long COVID tu adalah bila seorang tu dah dapat COVID, next symptoms dia tu berpanjangan. Itulah yang kita panggil long COVID lah. Apakah simptom yang paling selalu yang membawa pesakit long COVID berjumpa dengan pakar respiratory, pakar paru-paru sendiri? Ada 5 simptom. 1, kelesuan. Lepas kena COVID tu letih je. Dia dah jadi tak sama macam dulu. Nak exercise sikit dah letih dah. Yang kedua adalah dia lebih kepada batuk. Batuk tu batuk tak berhenti. Batuk tu macam lebih kepada asma. Batuk tu kering. Kadang-kadang rasa wheeze sikit-sikit. Yang ketiga, chest tightness. Sakit dada. So bila jalan sikit, buat senaman sikit, dia start ketat dada sikit. Dia lebih kurang asma. Tapi sebenarnya dia adalah lepas sequelae daripada COVID tu. Yang keempat, yang biasa kita dengar adalah mereka selalu dapat sesak nafas. Yang lainnya lebih kepada psikologi. Contohnya insomnia. Tak boleh nak tidur malam. Itu biasa orang report lah. Apa test yang kena buat untuk confirmkan penyakit long COVID ni? Ada ke test sebegitu? Dan apa rawatan untuk long COVID ni? Sebenarnya dia tak ada spesifik untuk test apalah. Sebab dia adalah biasanya diagnosis of exclusion. Maksudnya kita exclude benda lain yang severe lagi, barulah kita tahu yang ini adalah post-COVID. Yang penting sekarang mesti H-Rip. Yang kedua, buat CT scan. Yang ketiga, kita boleh buat fungsi paru-paru. Yang keempat, boleh buat ultrasound jantung untuk kita tengok sequelae daripada post-COVID. Sebab salah satunya adalah salur darah tu boleh tersumbat dan menyebabkan jantung tu pun ada bengkak. So, kita boleh tengok daripada situ lah. Itu adalah test-test biasanya bukan spesifik untuk post-COVID, tapi dia adalah test untuk exclude benda lain yang boleh menyebabkan benda tu lebih kurang sama simptom dia. Kalau seseorang yang tengok video ni sekarang, dia rasa macam, alamak, aku ni long COVID ke? Apa yang patut mereka lakukan? Apa langkah pertama yang patut mereka ambil? Contohnya hari ni dapat COVID, 2-3 minggu kemudian tu kena pantau simptom. Sebabnya dia akan jadi sequelae ataupun jadi komplikasi daripada situ. So bila ada je panjang saja simptom dia tu, teruslah rujuk kepada doktor. Dan kita tengok apa kesan dia ataupun itu adalah benda lain yang boleh menyebabkan simptom tu berpanjangan. Yang kedua, sesiapa yang dah ada simptom macam ini, perlulah kita segera buat tes-tes tertentu untuk pastikan benda tu adalah sama ada benda lain ataupun COVID. So you all dah dengar daripada pakar paru-paru sendiri, long COVID adalah komplikasi daripada jangkitan COVID-19. Ia menyebabkan banyak simptom termasuk tak boleh nak tidur malam. Jika anda rasa ada simptom dan dah berpanjangan, pastikan jumpa dengan pakar paru-paru, respiratory physician sebaik-baiknya. Saya, Dr. Nik Nuratikah binti Nik Abid, Consultant Internal Physician dan Respiratory Physician, Columbia Asia, Ceras. Terima kasih Dr. Nik. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.